Johor Darul Ta'zim, JDT, terus membuktikan dominasi mutlak mereka dalam kancah bola sepak tempatan apabila berjaya menewaskan Kuching City 2-0 pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kejayaan ini menyaksikan JDT kekal tak tergugat, jadi juara Piala Malaysia kali keempat berturut-turut sekaligus melengkapkan gelaran domestik quadruple yang belum pernah terjadi sebelum ini. Sejak tahun 2022, skuad Harimau Selatan bersih menyapu kesemua 4 trofi utama domestik bagi setiap musim, Sumbangsih, Piala FA, Liga Super, dan Piala Malaysia. Ketegangan perlawanan akhir ini sudah pun dirasai seawal minit kedua apabila pemain tengah JDT, Afiq Fazail, dilayangkan kad kuning oleh pengadil dari Qatar, Mohamed Ahmed Al-Shamari, selepas terjahan keras ke atas Petrus Shitembi. JDT menyangka mereka berjaya membuka tirai jaringan pada minit ke-12 menerusi rembatan voli Bergson da Silva, namun gol tersebut dibatalkan kerana kekasaran yang dikesan ketika gerakan awal. Walaupun diasak bertubi-tubi, benteng pertahanan Kuching City kekal berdisiplin tinggi, malah hampir mengejutkan JDT menerusi serangan balas pada minit ke-20 apabila hantaran lintang rendah gagal disambut kemas oleh Ramadan Saifullah Usman. Bersambung babak kedua, penjaga gol Kuching City, Haziq Nazli, terus mempamerkan ketangkasan dengan menafikan percubaan Bergson. Harapan Kuching City untuk melakar kejutan bersejarah hadir pada minit ke-61 selepas Lavechor bin Ong menjatuhkan Ramadan di dalam kotak penalti. Bagaimanapun, peluang keemasan itu sia-sia apabila sepakan penalti yang diambil sendiri oleh Ramadan tersasar keluar. Sedar rentak permainan perlu diubah, JDT memasukkan pemain sayap lincah, Arif Aiman Hanapi yang baru sahaja pulih daripada kecederaan pada minit ke-65. Kemasukan pemain ini ternyata membawa tenaga baharu buat jentera serangan JDT. Minit ke-81, kebuntuan akhirnya terlerai apabila Oscar Eribas melakukan hantaran tepat ke dalam kotak penalti yang bijak disempurnakan oleh Marcos Guillem untuk gol pertama JDT. Ketika Kuching City rancak menyerang untuk memburu gol penyamaan di penghujung perlawanan, JDT bijak mengambil kesempatan atas ruang yang terbuka luas. Pada minit ke-91, Arif Aiman melakukan larian solo ke dalam kotak penalti sebelum melepaskan rembatan padu yang terkena tiang sebelah dalam lalu menejah jaring, sekaligus mengesahkan kemenangan 2-0. JDT hampir menambah gol ketiga menerusi Stuart Wilkin pada minit ke-95, namun jaringan itu dibatalkan. Keputusan 2-0 kekal sehingga wisit penamat, mengesahkan status JDT sebagai Raja Bola Sepak Malaysia yang tidak boleh disangkal lagi.